kalau aku touch kau ni berdarah-darah kau ni ya. Kalau dia buat nak apa yang jadi? Siapa sebenarnya KM? Ustaz Azhari mempertahankan KM. Setakat ini melalui kenyataan dan sebaran melalui kenyataan akhbar dan media, kita diberitahu mengenai KM sebenarnya ada dua. Mungkin kerana huruf pertama nama mereka sama, bermula dengan huruf M. Seorang KM yang menjumpai Zara, seorang lagi KM yang dimaklumkan oleh Zara kepada ibunya berkaitan insiden touch-touch. Kita berikan rujukan KM touch dan KM jumpa. Apakah cerita sebenarnya? KM, nama yang disebut dalam rakaman audio antara Allahyarmah Zara Karina Mahathir dan ibunya, bukanlah pelajar pertama yang menemui Zara dalam keadaan terlentang tidak sadarkan diri di asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datuk Mustafa pada 16 Julai lalu. Ketua Warden Asrama Azhari Abdul Sagab berkata, pelajar pertama iaitu KM Jumpa merupakan seorang murid yang baik namun menjadi mangsa kecaman di media sosial. Saya kena tegaskan di sini, KM Touch tu bukan KM Jumpa. Nama pelajar pertama yang menemui Zara tidak sedarkan diri disebut oleh Azhari. Kenapa dia yang dikecam? Kata Azhari merujuk kepada KM Jumpa. Kenapa dia punya muka yang diviralkan? Pelajar ni, KM Jumpa, merupakan budak yang baik, peserta hafazan saya setiap tahun. Bagi saya, tuduhan terhadap pelajar ini kejam hanya kerana dia orang pertama yang jumpa Zara di sana. Kalau tiada pelajar ni, macam mana Zara? Mungkin Zara sudah kehilangan nyawa dia di sana. Tapi ini yang dia dapat. Luas saksi ke-8 itu di hadapan Coroner Amir Shah Amir Hassan. Azhari memberi kenyataan tersebut ketika seksi pemeriksaan saksi oleh Peguam Abdul Fikri Jaafar Abdullah yang mewakili pelajar B, C, D dan E. Menjawab soalan daripada Peguam Joan Goh yang mewakili pelajar A, Azhari berkata, berdasarkan hasil siasatan sekolah, KM Touch mengeluarkan kata-kata, kalau aku touch kau ni, berdarah kau ni, kerana adiknya diejek. Ini yang kami dapat daripada siasatan sekolah. Zara dan pelajar bernama A dipanggil oleh adik KM Touch berhubung cebisan nota yang ditulis oleh Zara. Adik KM Touch seorang yang sok orku, sengaja takutkan Form 1 padahal baru saja junior. Ini ayat sebenar dalam cebisan kertas yang ditulis yang sudah saya serahkan kepada pegawai polis, kata Azhari sambil menjelaskan orku itu bermaksud orang kuat. Azhari berkata bahawa adik kepada KM Touch telah memanggil Zara dan seorang lagi pelajar yang bernama A ke biliknya. Adik KM Touch ini berada di tingkatan 2. Ketika itu KM Touch berada dalam keadaan emosi tidak stabil kerana biliknya berselerak dan secara kebetulan dia melalui hadapan bilik adiknya yang sedang berjumpa dengan Zara dan pelajar A. Dia, KM Touch, tanya, kenapa? Dan itulah yang dia ucapkan, kalau aku touch kau ni, berdarah kau. Saya tidak tahu audio itu betul atau tidak, tapi cerita itu ada berlaku di sekolah dan pelajar juga beritahu kejadian ini berlaku pada bulan Mei yang lalu. Katanya pada prosedur inkuest kematian Zara pada petang kemarin. Menurutnya, tiada sebarang aduan dibuat oleh Zara, pelajar A atau ibu masing-masing berhubung insiden touch tersebut. Tambahnya lagi, pihak sekolah tidak mengetahui cerita mengenai KM Touch sehinggalah audio rakaman percakapan tular di media sosial. Terdahulu, rakaman audio perbualan telefon antara Zara dan ibunya yang antara lain mendedahkan insiden melibatkan KM Touch dan beberapa individu lain didengar di mahkamah. Yang kedua kalau semalam ngam-ngam tu nama malam itu nama tiba-tiba saya sini kena panggil nama tempat keras orang. Kata nombor. Mak tu mak dia hampir kena touch mak semalam nak dia kena panggil dan nak kena panggil mak. Mak lama tu saya sini kau menangis mak. Mestilah ramai-ramai itu saja seorang-seorang lepas tu nak jumpa dekat kelas lagi tu ramai-ramai lagi tu. Kakak dia dengar ada yang ketua dom kami ada, yang kami masuk ada. Pasal apa? Ya, apa ni kena fitnah. Apa ni ya kena fitnah gara-gara dia bilang Minas tu saksi. Hanya masa yang akan menentukan sama ada kebenaran tentang Zara Kairina akhirnya akan terbongkar.